dinner. Ui, alamak, Aida nak sleep dah. So kita nak pergi dinner guys. Dia punya mata dah. Semua kelaparan. Semua ke? Babang dengan Aiman kenyang kan? Itu tengah hari, tu makan tengah hari. Kau ni kenapa? Kau jangan sakit hati Memang geram je aku. Tu macam aku tengah kerja, aku makan kat office. Okay, so kita teruskan. Kita nak pergi dinner ke Luck Bros. Betul lah yang Pergi lah. kita ke Luck Bros. Sebab tadi Baba dah makan kat kafe. So Alin pun nak kafe juga. Tak adalah. Tak ada. I tak suggest pun kan. You tadi yang suggest. Tapi kalau suggestion kau apa ni? Semuanya kau sebut kafe. So sekarang ni dah pukul 6.46. So anak-anak semua belum makan lagi. Alin pun lapar. Kita pergi makan dulu. So Aiman pun ada kat belakang dengan kita. Hi guys. Aiman tengah cuti SEM sekarang. So kita bawa dia jalan-jalan. Ada tidur. So cute. Hari ni Ali buat konten sebab Ali nak tunjuk dekat korang kafe Luck Bros ni. Sebab Luck Bros ni kafe viral ke yang? Right. Sebab hari tu Abang Ipar Alin ada pergi makan kat situ. So kita orang tengok vlog dia, macam menarik lah kan. Ada apa tu? Ada cerita apa tu yang? Apa nama dia? Council. High Council punya ni. Gambar apa semua dekat dalam kafe tu. So kita nak review kafe tu. Sebab katanya dia punya pan mi sedap, kopi dia sedap. Jalan jam guys. Jalan jam dekat je jauh. So Luck Bros ni dekat Petaling Jaya. Petaling Street. Petaling Street kan? So Petaling Jaya, silap. So dia berada di tengah-tengah KL. Jadi kita pun gerak time orang balik kerja. So jalan jam weh. Tunjuk bah jalan jam. Dengan hujannya. Muhammad khairu khalqillah. Yang kat belakang pun semua tidur. Baby sleep, Washroom sleep, kakak sleep. Haida dah bangun. Lapar. Kenapa lah kita gerak awal tadi? Ali ingat hari Jumaat. Apa yang hari Khamis? Apa nak kafe? Hey. Tadi kan Baba dah pergi kafe. Baba kenalah bawa Mama pergi kafe pula. Alin tak boleh. Kalau Alin tahu Harry pergi kafe, Alin nak kafe. Kalau Alin tahu Harry pergi makan roti canai, Alin nak roti canai. Itulah dia. Dia tak boleh tau. Dia kena adil dan sama. Sampai guys dekat Luck Bros. And surprisingly hari ni hari Khamis tau. And ramai sekarang waktu orang balik kerja, tapi ramai. So sekarang kita orang kat tingkat atas. Dah ada 2 tingkat.
So kat atas ni dia macam best sikit sebab ada gambar-gambar pelakon High Council. Ali tunjuk kat korang. Ada gambar Jojo, tak tahulah siapa Jojo. Kat depan tu ni semua gambar pelakon ni lah, High Council. Ramai weh, ramai. So Baba dah order. Tak ada Tak ada. Nanti panggil orang tu. Ini dia punya menu. Ni tak ada. Ni ada rasa menu yang Dah habis. hangat lah kot. Goreng kudrat, mi siam kudrat. Ada yang Ada. Ya Allah, tengok ni. Lapar dah. So tadi kita orang order nasi lemak panggung. Sebab Alim tengok itu yang macam signature dekat sini. Lepas tu Baba order pan mi, Aiman pun order nasi lemak panggung. So kita orang order apa yang kita makan kenyang lah Kita orang tak ada review yang menarik-menarik sangat. Lepas tu mi siam kudrat lah, apalah. Sini memang High Council punya ni lah, tema lah. Makanan menu dia pun dia letak nama kudrat lah, panggung lah. So kat sini dia punya dessert macam ABC. yang dia nak buka Apa? baju tu. Dia pembuk lah yang sebab dia nak slip tadi. So dia macam-macam ni nak. Nak open? Okay, Mama open. Pergi kat Baba. Tak ni. Mama open Belum tengok, memang belum tengok lagi. Ablan Iklan je guys. Tak ada terfikir pun nak datang sini. Sebab baby dia baru bangun tidur. So dia meragam macam-macam dia nak buat. Apa tadi? So dekat sini ada dessert macam cendol, ABC, apa tadi yang longan So ABC dengan longan tu kalau buy one, free one. Tapi cendol tu tak kira. Cendol tu dia tak ada buy one, free one. Aku minta ni. Jangan. Why? Dah macam syas lah. Kita pergi kafe. Enjoy your food. Enjoy your food. Hai kakak. Apa dia? Siap. Dah. Ada ni ada. Ada. So nasi lemak panggung ni dia ada dua sambal. Satu manis, satu pedas. Kan? Yang merah ni pedas, yang hitam manis. Aiman tak makan ke sayur acar tu? Tak lah. Nak ayam?
boleh ke? So ni dia punya dessert guys. Ni longan apa tah nama dia? Ni ABC. Buy one, free one. Pada cik dah. Pada cik. Ini. Longan ni sangat-sangat refreshing. Dia ada lychee. Lychee dengan longan sama ya? Ada blueberry juga dia bagi. Ya, wait. Dia nak tu ya? You want this or this? Dia nak apa? Aja lah Melayu boleh baca ke? Boleh baca ke? ABC dia ada jagung, kacang, lychee, kacang merah dengan cincau. Data ni keras. Tak petik ais ke? Maybe dia dah buat, dia tak ada petik air dulu. Tahu. Brain freeze. What do you want? Wanna taste some? Is it good? It tastes like sugar. Yes, it is sugar. It is syrup. Rasa lah? You see this?